bilangan biji telur yang sama. Seorang 5 biji, 6 biji telur kita makan. Untuk tak terasa, tak terkena tu saya rasa tipu lah. Betul lah. Saya dengan Shana ada tertumbuk. Adrenalin tinggi. Untuk kita terasa hati tu tak lah. Tapi sakit tu sakit. Maki dulu, baru teruskan kita. F8 Bus. Syafiq, sikit Syafiq. Watak awak kali ni Syafiq. Berulang juga sebenarnya watak yang kita nampak aksi lah kira. Ya, betul. Apa bezanya sekarang ni? Banyak beza dia. Kali ni mungkin yang kita nampak, kita lihat ia bukan lagi badan beruniform kan. Tapi dia adalah satu komuniti pekerjaan yang terlibat dalam kancah mafia ataupun gangster kan. So di sebalik bisnes-bisnes gelap yang dia buat, terdirilah bodyguard-bodyguard yang sekian-sekian dan ada konflik di antara mereka. Itu dah. Saya mungkin watak sebagai Arif dalam Blood Brothers. Apa, ada reference apa tak untuk cerita yang kita tengok cerita ni sebenarnya banyak reference saya rasa sendirilah. Zaman-zaman Hong Kong 90-an. Betul. Kita cuma dimodernkan sedikit. Macam Syafiq sendiri ada apa reference? Banyaklah reference yang kita tengok daripada Korea ada, style daripada Hong Kong pun ada, tetapi bunga yang kita pilih untuk fight Blood Brothers ni, Defenders memilih bunga silat sebenarnya, tapi dikombinekan dan dimodernkan dengan set yang diorang set up lah, dengan equipment ataupun props yang diorang sediakan. So banyak benda juga saya belajar dari sudut martial art dalam cerita ni, dan apa yang saya ada tu lepas saya berlakon cerita ni baru saya tahu banyak lagi benda yang saya tak tahu. Syafiq, bila Abi cakap, Syafiq kata bila dia buat skrip tu, dia kata memang nampak awak dengan Shahnaz untuk watak utama. Kalau tak ada Blood Brothers. Apa you rasa bila orang kata ni cerita dia buat khas untuk you sendiri ni? Alhamdulillah, terima kasih Abi kan. Apa yang saya boleh cakap, Abi ada mata yang sangat unik untuk melihat pemain-pemain yang dia nak pilih tu. And then sebelum ni saya pernah bekerja dengan Abi untuk skrip Polis Level 3 dan Expert. So mungkin kali ni dia bermain dalam penulisan yang berbeza, sebab saya rasa itu adalah rumah produksi yang lain dan ini dia bekerja dalam rumah produksi Scope Production kan. So saya rasa dia lebih free untuk keluarkan karya dia, dan saya rasa dia lebih healthy untuk menulis setiap karakter yang ada. So itu yang saya rasa Abi mahukan, yang dia nampak dekat saya, dan bila dia approach saya rasa benda tu benda yang saya cari juga. So alhamdulillah dia kena kat situ. So kita connect, kita prep terus. Fikirlah kalau tanya soalan daripada orang luar kan, bila ada gandingan dengan Shahnaz, dengan ilista yang lain, ramai ni. Dalam satu tempat dan berlaku tu babak tu banyak yang sama-sama, ramai-ramai. Betul. Makanya dengan scene kan, macam mana, ada ke egonya di situ, ada ke macam konfliknya di situ ketika buat lakonan tersebut? Itulah saya boleh cakap, pelakon-pelakon yang ada sebaris dengan saya boleh saya sebut satu-satu: Shahnaz, Syukri Yahya, Zamaru Hisham, Andy Teh, Wan Hanafisu. Mereka-mereka ni yang ada dalam set dengan saya, yang saya sangat-sangat respect, dan disebab antara salah satu sebab saya berlakon pun sebab saya membesar melihat dia orang punya karya-karya yang hebat kan. So tak ada apa yang saya perlu buat kecuali untuk appreciate dan buat yang terbaik 200% apabila saya dipilih untuk duduk sebaris dengan dia orang. Dan of course saya tak boleh ke belakang, saya of course kena satu level dengan dia orang. Of course saya kena achieve target apa yang dia orang nak. Apa yang diorang nak lah, apa producer nak, apa yang investor nak. Of course saya kena kejar diorang, saya kena panjat diorang. Tapi apa yang saya boleh cakap, diorang bagi kerjasama yang sangat hebat. Tak ada istilah pelakon lama ataupun pelakon baru. Wan Hanafisu baik, Shahnaz Ahmad, Ray, Abang Zamarul, Syuk, semua bagi komitmen 250%. Dekat set, luar set, saya takut berlakon dengan Shahnaz sebab dia seorang yang garang. Tapi saya rasa saya lagi garang pada dia. Saya gangster pada dia sebenarnya. Dia seorang lelaki yang berjiwa lembut, yang penuh dengan kasih sayang. Sebab tu saya rasa kalau saya nak buat, saya kena buat yang terbaik. Saya tak nak masing-masing, malah dia pun dia tak nak tengok saya tak terbaik. Dia suruh saya buat benda tu the best. So saya rasa value tu yang ada dekat set membuatkan apa yang kita jadi hari ni benda yang kita semua doakan. Brotherhood tu bukan kat layar perak saja, dia brotherhood tu shooting saja. Bukan. Kita orang semua kat sini yalah, semua lelaki kan, semua kena bergaduh hari-hari. Hari-hari datang set kena bergaduh So susahlah untuk kita tak brotherhood tu. Kita kena satu kepala, kita kena satu energy.
kita makan semua benda yang sama every day on set. Kita makan bilangan biji telur yang sama. Seorang 5 biji, 6 biji telur kita makan. So saya rasa selama 47 ke 70 hari ni, termasuk post and prep, saya rasa tak ada apa kecuali kita boleh terima kasih dekat kerjasama masing-masing. Syafiq, itulah Syafiq, bila tengok banyak tekanan bergaduhan, kira aksi-aksi kan semua kan, testosteron semua kat situ besar. Besar. Bila berlakon tu bersama-sama kan, sebalik tabir sebenarnya, macam mana korang punya mood ketika lakonan tersebut? Ada kata bawa keluar macam tu kan, sebab cerita aksi. Ya. Testosteron misalnya cakap lah. Betul. Testosteron dah tinggi. Tapi boleh cerita gaduh kat sini? Boleh cerita ke kita bergaduh? Tak ada. Boleh. Nak sangat tak ada. Tapi saya rasa untuk cerita jantan macam ni, kita nak kata everyday bergaduh, everyday kita berpeluh kan bersama-sama. Untuk tak terasa, tak terkena tu, saya rasa tipu lah. Betul tak? Mesti ada. Mesti saya dengan Shana ada tertumbuk. Saya tertumbuk dia. Dia tersiku saya. Tapi saya rasa adrenalin tinggi. So untuk kita terasa hati tu taklah. Tapi sakit tu sakit. Maki dulu baru teruskan kerja. Tapi untuk nak cakap tak ada terkena, tak ada selisih faham. Hang buat ni, hang tumbuk ni, hang bagi aku dulu. Tak ada langsung benda tu. Saya cakap mesti ada. Dalam setiap projek yang saya buat pun mesti ada. Tapi apa yang kita fikir dan kita pilih untuk menjadikan produk ni produk terbaik. Itu saja. Tak guna kita bertekak bergaduh tapi untuk menjatuhkan masing-masing. Tapi kita bertekak bergaduh untuk kau nampak good dan apa yang Syafiq nak terhasil dan apa yang kita semua nak kita dapat buat. Itu saja. Syafiq ada banyak kesihatan sepanjang syuting. Okay. Cerita yang orang lain tak tahu. Saya boleh katakan cerita ni paling banyak saya injured dan paling banyak hari yang saya tak sihat lah kan. Sebab saya bergerak hari demi hari, saya ada break 2 hari, lepas tu saya kena fight balik. Ada break sehari, lepas tu saya kena fight balik. So adalah fight yang paling barai sekali, fight saya dengan Gas. Yang besoknya saya dengan Gas datang, saya tak ada suara, Gas pun badan dia checking. So saya rasa tapi dua-dua happy. Bila dah sampai set pagi-pagi tu, bila saya tak ada suara, Gas pun demam waktu tu. Dua-dua happy sebab kita dapat hasilkan 3-4 hari action fight kita yang sangat-sangat best yang korang boleh tengok tadi lah kan. Tapi tak ada yang permanent kan? Tak ada yang teruk, tak ada yang kira. Tak ada, so far tak ada. Paru-paru sikit kecil-kecil ni adalah kan. Kecil-kecil ni luka-luka sikit, terjatuh ke apa. Adalah. Masih ada kesal lagi ke parut tu? Adalah kecil-kecil. Ini pun kita tak tahu kenapa. Tapi kalau kita dah bergerak tu, yelah kan. Syafiq, selepas ni Syafiq, kalau kita dah tahu memang awak beraksi kata uniform sebelum ni, sekarang dah beruniform lain pula. Okay. Apa lagi sebenarnya watak untuk yang awak bawa? Sebab kita dapat benda ni memang senang sangat bagi awak. Watak sendiri memang senang bagi awak. Ya, satu yelah apa yang korang tengok, apa yang kredit yang diberi tu, saya tak cakap itu yang terbaik. Ada juga flaws yang saya nampak sendiri. Tak cakap yang saya dah buat 200%, saya dapat kecapi benda tu. Tak cakap juga. Banyak lagi benda yang saya nak belajar tentang fight. Tapi kalau ada pertanyaan yang nak melihat saya pegang watak yang lain, saya tak ada terfikir pegang watak yang lain kecuali orang hidangkan watak tu, saya buat sama-sama lah dengan orang. Saya tak terfikir. Kalau saya minta pun kat orang watak apa pun, saya pun tak tahu nak minta apa kan. Tapi cabarlah saya dengan watak-watak yang ada. So saya sedia untuk terima cabaran. Alah Syafiq, so maknanya perkahwinan tidak berubah awak lah. Awak tetap juga akan buat apa semua watak yang boleh terima. Oh, of course. Sebelum ni lagi saya dah merancang apa genre yang saya, kalau korang boleh tengok apa genre yang saya pilih sebelum saya berkahwin lagi kan. Apa genre yang saya selesa sebelum saya berkahwin lagi. So lepas ni bukanlah saya stick kepada satu genre, tapi genre yang lebih saya rasa saya belum explore. Mungkin ini baru tahun ketiga, tahun keempat korang tengok saya explore genre ni. Awal pelibatan saya selama 10 tahun saya tak explore genre ni. So 4 tahun pertama ni mungkin alhamdulillah lah saya dapat apa yang saya cuba hasilkan. Syafiq, ada tak watak idaman yang Syafiq tak tahu? Itulah. Nak kata watak idaman, setiap kali kita habis syuting kita akan ada lagi watak idaman. Maksudnya walaupun saya dah ambil tanggungjawab sebagai memegang watak idaman, habis saya syuting tu saya ada lagi watak idaman saya. So kat situ saya belajar don't stop chasing lah. Saya tak stop chasing yang terbaik, apa yang ada, the best version of me kan. So saya akan keep going lagi untuk kejar apa
yang ada untuk saya dan saya appreciate apa yang tersedia untuk saya. Cukup. Syafiq, sikit Okey. Kahwinan, misalnya macam mana sekarang, keadaan sekarang semua, sempat ke bersukaria dahulu sebelum berlaku bekerja kembali kan? Baru je lagi berkahwin kan? Betul. Dah sempat ke? Sempat? Cuma kita tanggungjawab kita, perkahwinan ni panjang kan. Kita tak perlu nak habiskan sukaria tu yang depan-depan kan. Kita kena melalui bahtera yang panjang. So saya bekerja macam biasa, tak ada banyak perbezaan, tapi pekerjaan tu tak adalah banyak perbezaan. So sekarang saya pun ada rumah produksi saya, Indigo. So nak berjalan another series, ada lagi beberapa filem yang akan kita kerjakan. So banyak lagi perancangan. So alhamdulillah rumah tangga saya akan keep macam tu. Tak ada perancangan apa-apa untuk keluarga, tak ada lagi Perancangan apa? Saya tadi cerita pasal Indigo, kata nak ada production lagi semua kan. Tapi dari segi keluarga tak ada perancangan apa-apa terdekat ataupun berserah sahaja. Berserah lah kan. Kalau korang mau tahulah, saya ni apa yang korang nampak tu korang nampak lah kan. Apa yang tak diberitahu tu tak diberitahulah kan. So apa yang saya boleh cakap, banyak perancangan saya dari sudut perniagaan dan career saya akan bercambah, dan banyak kerjasama yang saya dengan Mimi akan buat lepas ni. Minggu sekali. Untuk Indigo sekali, untuk filem sekali. Okey. Orang kena tengok Black Brothers. Banyak sebab orang kena tengok Black Brothers, sebab ini antara salah satu barisan pelakon yang A-list orang cakap, dan penggarap belakang tabir yang kita boleh kata dari segi scriptwriter, DOP kita, director of photography dengan director kita, tiga-tiga kombinasi ni yang kita tak pernah tengok lagi hasil dia, dan inilah hasil dia.